Dalam bilik air saya ada banyak sarang laba-laba. Hari-hari mereka duk tengok saya mandi dan berak. Apa ada sekok pula ni. Saya nak buang semua sarang laba-laba, tapi saya nak buang, saya teringat kisah laba-laba bantu Nabi dalam gua larikan diri. Apa pendapat, tak boleh buang tak? Boleh buang. Apa pula tak boleh buang? Faham? Boleh. Yang tak boleh saja kita cari laba-laba, kita bunuh dia, tu dilarang syarak, kerana dia masuk hayawan muhtaram, binatang yang dimuliakan syarak. Apa makna binatang yang mulia? Binatang yang kalau kita nak bunuh mesti ada sebab baru boleh bunuh, saja-saja tak boleh. Faham? Tapi ada binatang ghairu muhtaram, tidak dimuliakan syarak, makna kalau tak ada sebab pun boleh bunuh. Contoh tu yang hitam macam cekok tu, hitam ada cekok belakang ekor tu. Pak lagu Still Loving You, Scorpion. Faham lagi? Tu Nabi suruh bunuh. Kerana apa? Walaupun dia tak ketik, kita tak gigit hari ni, petang karang dia gigit anak kita, dia berbisa. Maka kaedah kita ad-dararu yuzalu, kemudaratan adalah dihindarkan. Faham? Jadi sampai dalam solat Nabi pesan, bunuhlah 2 binatang hitam, iaitu ular hitam yang berbisa dan scorpion, kala jengking tadi. Maka ulama qiyah dengannya lipat benda-benda yang sengat orang, ular-ular berbisa yang lain. Tak? Boleh bunuh. Okey? Jadi laba-laba kita sapu kerana jadi mengotorkan rumah, boleh. Faham lagi? Duduk dalam tandas, dia kata dia nak kencing, laba-laba tu tengok, dia pun tak jadi kencing. Pasal apa? Haram nampak aurat. Sabar ni lebay dah lalu ni. Terlajak lebay dia panggil. Hukum orang yang kita kata wajib tutup aurat ialah dari pandangan manusia. Hayawan tak termasuk. Faham lagi? Depan hayawan kita tak haram buka aurat. Faham? Dia pergi kat kandang lembu, dia selok kain. Faham? Lembu tengok. Lembu kata bodoh. Berdosa tak berdosa, bodoh je lah. Kenapa? Kerana lembu tidak diharamkan tengok kita. Ni masuk dalam bilik air nak mandi, buka seluar telanjang keluar balik, apa cicak tengok. Faham? Kenapa? Biar dia tengok lah. Faham? Tak harap.